Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau dalam serial lepas, di mana aku tunjukkan pada korang bagaimana caranya untuk kita latih menjadi berani dengan menggunakan satu kaedah ataupun fasa yang sangat ringan. Tapi pada malam ni aku akan bawa lagi kepada korang satu siri di mana sama juga bagaimana caranya untuk kita latih diri kita nak jadi berani. Cuma malam ni latihan tu lebih kepada hardcore lah. Pasal kalau kita tengok dalam peta, di mana terdapat sungai di hadapan aku ni dan bukit. Jadi bila mana selepas je aku mendaki bukit ni, kemudian lepas tu aku akan terus meredah hutan di bahagian hadapan. Dan kalau kita tengok dalam peta tu pun terdapat dua jalan balak. Aku akan meredah hutan ni pergi ke arah jalan balak tersebut dengan berpanukan kompas. Kemudian nanti dah sampai sana, aku lepak-lepak dulu buat apa yang patut kan. Apa benda aku nak buat, aku nak makan ke. Dan aku akan berpatah balik nanti ke sini. Nanti masa waktu berpatah balik, aku akan gunakan kompas tanpa peta. Di mana aku akan cari bearing nanti. Nanti aku akan tunjukkan bagaimana caranya untuk kita cari bearing untuk gunakan kompas tanpa peta. Cuma kali ni pada malam hari lah. Cuma kali ni adalah fasa yang sangat berat bagi mereka yang rasa nak menerima cabaran untuk melatih diri menjadi berani. Bolehlah tiru cara ni macam ni. Tapi sebenarnya adalah sangat-sangat tidak digalakkan untuk korang meredah hutan tebal pada malam hari. Tambah-tambah kalau korang adalah pemula. Sebab hutan adalah satu bentuk dunia yang sangat berisiko. Terutamanya pada malam hari. Sebab hutan akan hidup secara keseluruhan. Juga dalam masa sama kita mesti ingat hutan adalah satu bentuk geografi alam yang menyembunyikan pelbagai bentuk bahaya yang sedang mengintai kita sebilang masa. Tanpa banyak bercakap lagi, aku nak mulakan perjalanan aku pada malam ni secara solo, redah hutan belantara ni. Kemudian sampai tak jalan balak tu aku nak lepak-lepak dulu apa yang patut, buatlah apa benda yang patut macam aku cakap tadi. Kan aku nak makan ke, aku nak berguling jam dulu ke, aku nak buat PT10 ke, 4 penjuru alam ke, ikut akulah. Kemudian aku akan patah balik. Tapi masa patah balik tu aku tak rakam lah. Cuma aku nak kongsikan pada korang malam ni cara untuk kau latih diri kau jadi berani. Kali ni memang cara ni agak hardcore sikit lah kan. Pasal kau yakin, kau buat. Itu saja. Tak yakin, tak payah buat. Pasal benda ni memang berisiko lah. Kau nak bergerak dalam hutan pada waktu malam. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng dia. Saya bulan garang, tok belang kau cuba dalam tu. Tapi terus orang cakap ni. Dalam hutan ni, harimau kumbang pun ada. Beruang pun ada. Kenapa aku cakap ada? Sebab aku dah redah hutan ni sebelum ni. Macam-macam jejak aku cuba. Okey, jom. Kawan-kawan, sedikit pengandalan. Ini adalah sungai pada waktu malam ni. Okey, aku rakam secara keseluruhan. Yang aku plan nanti, turun kat sini. Kan, turun. Pergi kat situ. Redah sungai ni. Dalam sungai ni pun aku tak tahu ada ular sawa ke, ada hantu air ke, aku peduli apa ke semua tu. Janji matlamat aku tercapai. Ini hutan tebal. Hutan tebal tau. Dan aku nampak situlah spot yang agak sesuai untuk aku naik nanti. Bermana redah sungai ni, naik, panjat, terus ke depan. Hutan belantara yang sangat tebal. Bestkan hutan pada waktu malam, tenang je. Jom kita mulakan kita punya perjalanan. Tengok dulu keadaan tu. Jom, on. Dengar tadi macam bunyi ular. Relax. Jangan bergerak lagi. Takut dia ada. Matikan pergerakan. Bila mana kita berdepan dengan ancaman ular, sama ada dalam hutan ataupun di mana-mana sahaja. Pertama, hatikan pergerakan. Jangan terus melangkah. Jangan buat sedikit pun pergerakan. Sebab ular adalah makhluk ataupun reptilia yang tidak akan mematuk sebarang objek yang tidak bergerak. Matikan pergerakan sampai dia berlalu pergi. Tunggu berapa lama sekalipun. Pilih mana nak. Berdiri lama macam patung ataupun kita bergerak kemudian kena patuk. Itu salah satu survival untuk kita berdepan dengan ular. Clear, jom. Bila mana aku tengok sungai pada malam hari ni, aku teringat dengan kisah-kisah masyarakat yang mana sikit-sikit hantu air. Sikit-sikit hantu air. Kita ni diwajibkan beriman kepada perkara gaib. Tapi kita tak disuruh percaya yang alam gaib ataupun makhluk gaib boleh binasakan kita. Tak, kita tak disuruh percaya macam tu.
Kita hanya disuruh percaya, beriman kepada alam gaib, percaya tentang kewujudan alam gaib. Jadi malam ni aku pertontonkan kepada korang semua yang mana aku akan redah sungai ni, yang mana orang sikit-sikit sibuk dengan hantu wayah pun semua, jadi aku redah. Sungai ni pun dah ada sejarah, dah pernah berlakunya kes hilang nyawa. Ingat aku dah 3 kes berlaku hilang nyawa dekat kawasan-kawasan sungai-sungai ni. Jadi malam ni aku akan redah, aku masuk sendiri dalam sungai ni. Kalau dulu aku buat selam scuba, berada dekat dasar air pada kedalaman 8 ke 7 meter, malam ni aku redah sungai ni. Sungai dekat dalam dasar sungai ni aku pun tak tahu ada apa. Ada ular sawu ke, ada benda ke, itu nombor 2. Yang penting minta pada Allah perlindungan dan juga pertolongan, kita jalan. InsyaAllah kita minta pada Allah, Allah akan tolong kita. Allah akan beri apa yang kita nak. Yang penting kita yakin pada dia. Jadi salah satunya latihan untuk korang jadi berani ataupun untuk mantapkan diri korang supaya dia berani. Langgar apa yang masyarakat takut nak langgar. Apa yang dipandangkan ataupun dirasakan gerun pada mata masyarakat, engkau langgar. Bila mana engkau langgar, minta pada Allah pertolongan dan perlindungan, insya-Allah berani kau pasti akan jadi mantap. Kod mana pun Allah jangan lupakan, minta pada Allah perlindungan dan juga pertolongan. Sebab dia Raja Alam. Tunduk pada dia apa yang ada di langit dan di bumi. Tunduk kepada dia keseluruhannya. Jom, kita mulakan perjalanan kita pada malam ni. Best, mencabar cabaran. Tapi nak meredah sungai pada malam hari macam ni, berisiko. Nak buat boleh, tapi dengan penuh keyakinan, berhati-hati, minta pada Allah pertolongan dan juga perlindungan. Kalau kita tunduk pada rasa takut, sampai bila-bila lah kita takkan jadi orang yang berani. Jom, kita teruskan kita punya perjalanan. Aku baru je sampai kat tebing. Tebing. Jadi aku akan teruskan perjalanan untuk panjat bukit ni pula. Lepas tu terus meredah ke dalam hutan. Macam biasa, bila mana kita berjalan, susul langkah berhati-hati. Sebab kita takut kalau kita berdepan dengan ancaman seekor ular. Sebab kita berada dekat kawasan-kawasan berair. Antara ancaman ular yang mudah kita dapat bila mana kita berada dekat kawasan-kawasan berair adalah ancaman ular katam payung ataupun ular katam tebu. Itu adalah jenis bisa membunuh. Berhati-hati. Cabaran pertama dah lepas, sungai ni. Sungai dah lepas, lulus ujian. Kalau korang nak berani, korang kena buat macam ni. Tanamkan rasa berani dalam hati, buang mentaliti penakut, pegang pada keberanian, buat macam ni, belasah langgar hutan solo. Lillahi ta'ala cakap ni. Depan aku atas ni, hutan tebal. Jom aku nak naik ke atas, kemudian aku akan cari arah bearing. Bearing sebagai perjalanan untuk aku balik nanti. Jom geng. Kita dah nak sampai ke atasnya. Sungai belah bawah tadi, tebing. Itu kereta aku. Jom. Kalau betul-betul korang nak jadi berani, inilah salah satu caranya. Hadap rasa takut tu. Bila mana kau hadap apa yang kau takut, insya-Allah kau boleh buang rasa takut kau. Lama-lama berani akan jadi mantap.
Tahan penat dia. Tak apa, kita lepak dulu. Relax lah. Aku cuti sendiri. Mana ada susah parah kita. Penat. Dia bukan apa pasal main air kan. Main air ni penat tu. Tambah pula aku buat rakaman. Ulang alik. Aku turun sungai ni bukan sekali masuk tau. Ulang alik aku dalam sungai tu untuk dengarkan scene rakaman ni. Okey, sekarang dengan menggunakan kompas ni, aku akan cari mana arah bearing untuk balik nanti. Caranya mudah je caranya. Sekarang aku akan cari bearing untuk aku balik nanti dengan menggunakan kompas dan peta. Pertama, set dulu mana arah utara. Bagi tepat. Okey, dah jumpa arah utara. Kemudian kita pusingkan sampai arah utara atas ni, rumah dalam, rumah bawah bertemu. Okey, bila mana dah temu, kita tengok nombor mana yang menghadap ke arah kereta ataupun sungai. Okey, sini yang menghadap ke arah sungai adalah 280. Jadi bearing 280 aku akan guna pakai, aku akan ingat, dan nombor 280 akan jadi bearing untuk aku pandu arah diri aku masa untuk balik nanti. Senang je guna cara ni. Sekarang ni kita boleh simpan. Okey geng, arah bearing pun aku dah dapat. Jom. Aku nak teruskan perjalanan. Di mana target aku adalah dekat Jalan Balak di sebelah sana tu. Dalam map, dalam satelit map yang aku dah showkan tu, kau nampak peta ni macam dekat. Tapi realitinya, bila mana kau berjalan, memang jauh. Dan kau akan terasa penatnya. Ini dia cabaran pada waktu malam. Jom. Kalau korang kan, sanggup tak buat macam aku ni? Nak latih diri jadi berani, inilah yang kau kena hadap. Yang aku pernah kongsikan kepada korang semualah. Maknanya, kita kena hadap apa yang kita rasakan takut dalam diri kita tu, kita hadap. Di mana kita hadap, insyaAllah lama-lama, daripada penakut, kita akan jadi berani. Ini salah satulah. Pasal apa? Kau tak boleh kalau nak jadi berani ni, kau cakap pakai mulut je. Kau memang kau kena buat. Di mana kau buat, pakai perbuatan kau, lama-lama kau akan nampak kesan dan hasilnya macam mana. Cuma kali ni untuk siri yang kedua ni, apa yang aku kongsikan kepada korang segi pertunjukan ni memang agak hardcore sikit lah. Tapi kalau aku tak tunjuk cara hardcore gini, tak ada contoh. Kalau aku pun cakap pakai mulut je tapi aku tak buat, korang memang takkan dapat contoh lah. Dan korang takkan nampak. Bateri pun dah nak habis lah lampu ni. Sebab dah lama dah aku jalan dalam hutan ni sebenarnya. Tak nak korang kena buat juga. Buang rasa takut tu, kau hadap gelap malam hutan ni. Tak ada benda pun yang kau rasa boleh datangkan mudarat pada kau. Hantu ke, pocong ke, aku peduli apa ke semua tu. Oi, licin jalan ni ha. Ingat tau, nak jadi berani kau kena buat gini. Langgar je. Cuma kali ni aku gunakan hutan tebal terus. Untuk siri kedua ni. Bukan ini je sebenarnya, dah banyak dah aku meredah hutan tebal waktu malam. Ada yang aku tak rakam pun dia. Sambil berjalan, suluh atas bawah apa yang patut. Bukan apa, takut ada harimau kumbang. Ini guna lampu suluh sebab lampu ni dia terang. Jadi bila mana ada ancaman haiwan buas, contoh katalah harimau kumbang, ataupun harimau belang, ataupun beruang, jadi kita akan nampak patulan cahaya pada mata dia sebab lampu dia terang benderang. Jadi di situ kita boleh buat persediaan. Sebab itulah masuk hutan kena bawa senjata lengkap dan ada pepper spray untuk pertahanan diri survival. Okey geng, sekarang aku dah pun berada dalam perut hutan tebal. Kalau kita tengok sekeliling ni, pokok semua dah mula besar-besar, dah mula tinggi-tinggi. Ini adalah suasana sebenar hutan pada malam hari. Cuma dalam masa sama aku tetap berhati-hatilah. Suluh-suluh sekeliling untuk tengok pokok semua besar.
Kenapa? Kita sendiri yang kena perhatikan keselamatan diri kita. Dalam masa sama, minta kepada Allah pertolongan dan juga perlindungan supaya kita dijauhkan pada sebarang merebaya hutan. Hidup ni mudah. Kalau kita takut, kita tak akan dapat capai keberanian. Pertama, ubah mentaliti kita sendiri. Apa yang menjadi penghalang kita adalah mentaliti kita. Kalau mentaliti kita cakap takut, lemah, lemah dan takutlah kita. Tapi kalau mentaliti kita cakap kuat, kuat dan beranilah kita. Jom, kita teruskan kita punya perjalanan. Bila mana bergerak dari hutan pada waktu malam hari, ni ranting-ranting gini kau kena tengok. Ini jangan terus langgar. Tengok dulu. Kalau ngambil langgar je, takut-takut ada ular kapak ataupun apa-apa saja reptil yang berbisa. Itu yang kita takut. Dorial hutan tebal. Ambil bergerak, perhatikan. Jangan main-main langkah je. Benda nak jadi sekejap je. Dalam hutan lebih baik mencegah daripada kita merawat. Alhamdulillah geng, sekarang aku dah pun sampai dekat laluan balak yang mana telah pun ditunjukkan dalam satelit map waktu malam hari dalam hutan. Bergerak cara solo sambil dalam masa yang sama mantapkan keberanian. Ini adalah salah satu cara yang aku tunjukkan pada korang, yang korang rasa korang mungkin boleh tiru kalau sanggup untuk latih diri jadi berani. Tapi bergerak dalam hutan kena berhati-hati sebab hutan sangat berisiko pada waktu malam hari. Hidup Alhamdulillah malam ni tak ada sebarang ancaman hutan. Walaupun bunyi sekalipun tak ada. Hutan tebal pada waktu malam. Juga dalam masa sama walaupun aku bercakap, mataku tetap meliar tengok sekeliling. Sebab kita risau kalau terdapat ancaman haiwan buas. Sebab hutan ni memang ada harimau kumbang, memang ada beruang. Jadi harimau kumbang ataupun beruang adalah ancaman nyata yang boleh membunuh kita sebilang masa. Tujuan aku buat video ni pada malam ni untuk tunjukkan contoh pada korang. Kalau nak jadi berani, inilah salah satunya yang patut korang buat. Latih diri korang. Langgar rasa takut dalam diri, keluarkan rasa takut tu, hadap apa yang kita takut. Gerun hutan, hadap gerun hutan. Bila mana kau menghadap rasa gerun yang ada dalam diri kau, lama cepat kau akan jadi berani. Silap hari bulan, berani kau akan lebih mantap daripada aku. Cuma ini adalah bentuk latihan yang lebih kepada fasa hardcore lah. Fasa ekstrim. Sebab sebagaimana yang aku cakap tadi pada awal video, untuk bergerak dalam hutan pada waktu malam bukan perkara mudah. Cukup-cukup menggerunkan, cukup-cukup menggoyahkan hati. Pasal mata kita, panca indera kita semuanya kena bekerja untuk kita pastikan keselamatan diri kita. Bila mana aku tengok balik jalan balak macam ni,
Aku ingat kenangan aku dalam latihan masa dulu. Dulu masa dalam latihan dulu, kita orang bergerak dalam hutan dah. Waktu siang, waktu malam kan. Berjalan tak berhenti-berhenti, penat. Sebab apa? Masa tu diberi oleh jurulatih. Kalau kita lewat seminit, kau bayarlah 1,000. Jadi ada satu malam tu, malam yang last masa tu, bukan dia tak kira malam last jugalah, tapi pengelas lah untuk apa? Untuk checkpoint 3 masa tu. Jarak jauh, orang penat. Tidurlah masa tu sebab dah penat sangat. Jadi masing-masing pakat lah tidur. Orang pakat tak apalah, kalau nak kena hanyam dengan joteh, hanyamlah, lantak lah. Dan ibu tidur. Masa tu dengan lampu suluh pun tak ada, hanya berharapkan lampu bulan saja bergerak dalam hutan masa tu. Ini pengalaman. Kemudian sampai satu tempat tu kita orang rasa ini sesuai nak tidur ni. Jadi masing-masing pun berpakat. Kita orang bergerak sindiket by sindiket. Bergerak, kemudian jumpa tempat yang rasakan okey untuk tidur. Tidurlah masa tu. Masa tu memang dah tak fikir dah. Kalau rasa nak kena hanyam, lantak lah apa benda pun. Janji mata buat tidur. Pasal apa? Memang masa tu penat sangat. Dalam masa sama kau tak boleh kena tangkap dengan jurulatih. Tempat tangkap memang makan tak habis lah, 45 minit. Bila tidur kat situ, esok pagi baru tahu kita orang tidur dekat jalan balak macam ni lah, tidur kat jalan balak macam ni. Tahu masa tu pun sebab apa? Lori balak lalu kan pagi-pagi. Masa tu sebelum subuh, lori balak lalu. Aku tak tahulah, biasa jarang lori balak lalu keluar pada hutan waktu gelap-gelap begitu. Mungkin tak tahulah kenapa kan. Dia horn. Bila mana dia horn baru kita orang tahu. Oh, kita orang tidur kat jalan balak rupanya. Itu salah satulah kenangan-kenangan dulu. Aku dulu banyak main latihan dekat hutan beruas Perak. Salah satunya adalah air terjun Hulu Licin. Kenangan aku dulu. Okey, jomlah. Aku rasa mungkin setakat ni saja kot aku nak kongsikan dengan korang. Aku akan berpatah balik dekat kereta aku, tapi yang tu aku tak rakam. Nanti sampai kat tempat kereta nanti, mungkin lepak-lepak kejap. Tengoklah buat benda yang patut pula kan. Aku nak mandi sungai ke benda ke, ikutlah. Sekarang jam pun dah 2 lebih dah ni. Jom. Belantara. Seronok. Tenang. Perhatikan malu-malu hutan. Maika, tepak sini je. Okey geng, Alhamdulillah. Sekarang aku dah pun sampai dekat mana CP pertama. Charlie Papa 1. Checkpoint yang pertama tadi, yang mana memula aku parking kereta. Sebelum aku bergerak redah sungai, redah hutan. Ni kereta kat belakang aku sekarang. Sekarang jam pun dah pukul 4:10 minit macam tu lah sekarang. Tapi Alhamdulillah, kabus pun tak ada, cuaca pun tak berapa nak sejuk. Dia sejuk sebenarnya, tapi sebabkan aku dah berjalan jauh kan, badan pun dah berpeluh-peluh, jadi sejuk pun tak terasa. Okey geng, aku hari ni nak buat satu macam sinopsis, kesimpulan ceritanya pada perjalanan aku kali ni. Dalam masa sama kita melatih diri untuk jadi berani. Nak jadi berani lah, tapi jangan pilih cara yang salah. Maksudnya bila mana kita nak buat benda-benda yang berbahaya macam ni, sebab bergerak dalam hutan dalam hutan pada waktu malam secara solo memang berbahaya, berisiko. Tak semua orang mampu melakukannya. Walaupun kita berniat nak latih diri, tapi tak semua orang mampu melakukannya. Pasal benda ni memang cukup-cukup berbahaya. Bagi korang yang yakin, korang boleh buat. Tak yakin, jangan buat. Tapi kalau nak buat juga, pertama, ikut langkah yang aku kongsikan kepada korang. Minta pada Allah pertolongan dan juga perlindungan. Okey, sebagai contoh, aku sebelum masuk ke dalam hutan, aku pasti akan buat solat hajat. Minta pada Allah dalam doa, dalam sujud. Minta pada dia, Ya Allah, aku takut. Berikanlah aku keberanian. Berikanlah aku kekuatan, Ya Allah, untuk menghadap gerun hutan siang dan malam, Ya Allah. Jauhkanlah mara bahaya daripada dia datang padaku, Ya Allah. Tahanlah mara bahaya daripada dia hampir padaku, Ya Allah. Sebab engkau lah Raja Alam yang tunduk pada engkau segala sesuatu yang ada di langit dan juga di bumi, Ya Allah. Semuanya tunduk pada engkau. Minta pada Allah macam tu. Juga dalam bersama, satu doa ni ramai mungkin orang tak buat, tapi aku dulu minta pada Allah. Aku cakap, Ya Allah, dalam doa aku lah, bila mana nak masuk hutan, aku cakap, wahai Tuhan ku, Ya Allah, aku nak masuk hutan, Ya Allah, aku ni lemah, aku ni kerdil. Ya Allah, kau berikanlah aku satu sifat yang mana, bila mana aku masuk ke dalam hutan, setiap makhluk dalam hutan yang gaib ataupun yang nyata, pandang aku nampak gerun, Ya Allah. Mereka nampak aku ni gerun, menggerunkan. Jadi mereka takut nak datang pada aku, Ya Allah. Berikanlah aku penglihatan macam tu pada makhluk-makhluk hutan, Ya Allah. Minta pada tu, macam tu pada Allah. Allah akan minta, Allah akan beri.
Bila mana kita minta macam tu, Allah akan beri, kan? Sebab Allah dah kata dah, dia tempat meminta. Yang kita sibuk-sibuk nak cari pak dukun, pak bomoh minta tangkal, minta air mentera tu pasal apa? Aku ada kawan yang perangai macam tu, kan? Ikut aku aktiviti bawa air mentera, bawa tangkal, kan? Konon-kononnya boleh mengelak bahaya. Allah Akbar, syirik oh. Engkau mesti ingat, engkau masuk ke dalam hutan, di mana hutan adalah satu geografi alam yang menyembunyikan pelbagai bahaya. Jadi di situ pendek katalah, kita ni boleh terbunuh ataupun dibunuh sebilang masa. Kalau ia pun takdir kita mati dalam hutan, okay, contohnya macam akulah. Kalau dikatakan satu masa nanti takdir aku, kubur aku adalah dalam hutan, terpisah nyawa dan jasad aku dalam hutan, di hujung nyawa, berpisahnya roh dengan jasad aku ni, biarlah dekat aku bertauhid pada Allah. Kita minta pada dia, kita pegang pada dia. Sebab kita ada tauhid. Kenapa nak cari selain pada dia? Engkau mesti ingat, aku dah pernah ceritakan dalam siri yang sebelum, kan? Kita dalam solat bacaan doa iftitah. Doa iftitah tu tak wajib, tapi ramai orang yang tak nak baca sebab dia tak wajib. Tapi kalau korang faham apa itu tauhid, korang pasti akan sayang untuk tinggalkan. Sebab doa iftitah ni kita akan baca, contoh ayat lah, kita kata wajjahtu wajhiya lillazi fatarus samawati wal ardh hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin. Kita kata apa? Wahai Tuhanku, aku hadapkan wajahku ya Allah kepada Engkau Raja Alam yang jadikan langit dan bumi ya Allah. Sebab aku bukan daripada golongan orang-orang yang mencari selain daripada Engkau ya Allah. Nampak tak kat situ tauhid dalam doa iftitah macam mana? Bila mana kau berpegang pada tauhid macam tu, kau akan jadi rasa malu dan takut untuk cari selain Allah. Kalau kau berada dalam keadaan takut sekalipun. Kemudian kita kata lagi, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wahai Tuhanku, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku ya Allah, semuanya engkau pegang ya Allah. Jadi bila mana kau dah pegang macam tu dengan tauhid engkau, dengan kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Jadi adakah kau nak mencari selain daripada dia? Kan, minta tangkal, minta air bentera, jumpa pak dukun, jumpa pak bomoh. Kau tak akan pegang lagi dah semua tu. Sebab kau dah berkata, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Apa lagi kau cakap tu? Kau kata, wahai Tuanku, sesungguhnya aku adalah daripada kalangan orang-orang yang berserah diri kepada Engkau ya Allah. Nampak tak tauhid betul macam mana? Jadi lepas ni kalau boleh dalam solat, bacaan doa iftitah jangan tinggalkan. Tak faham bacaan solat, kalau boleh masuk solat hafal, bagi faham, baru sedap, baru kita ada rukun qalbi, rukun fikli, rukun qauli, baru lengkap. Dalam solat kita tu, kita minta pada Allah segala sesuatu ni. Aku ni kalau Allah tak beri keberanian, Allah tak lindung aku, Allah tak jaga aku dalam hutan, tak mampu aku nak buat benda-benda macam ni, nak bergerak dalam hutan waktu malam hari secara solo. Allahu Akbar. Semuanya Allah beri aku kekuatan dan juga keberanian. Jadi kadang-kadang, ini cakap terus terang aku jenis cakap terus. Kadang-kadang bila ada penonton puji, "Woyo, padu, hebat, terbaik, mantap." Korang nak puji itu hak korang, tapi aku nak menerima ni aku malu. Terus terang aku cakap. Kenapa aku malu? Sebab Allah yang jaga aku, Allah yang lindung aku, tiba-tiba aku nak rasa besar diri. Tak boleh, tak boleh. Bila mana kau faham hakikat macam ni, engkau tak akan terima dah semua tu. Lillahi ta'ala, semuanya milik Allah. Aku ni pinjam sahaja. Kau nampak ni, dalam aku rehat-rehat santai gini pun, menyuluh sekeliling ni. Menyuluh sekeliling, takut jugalah kalau apa benda, ada ancaman datang kan. Nampak tak lemahnya manusia ni? Jadi kita mintalah pada Allah pertolongan, perlindungan, ditahan, dijauhkan daripada barang mara bahaya dalam hutan ataupun di mana-mana sahaja. Ingat sesekali, jangan kita mencari selain Allah, apa juga keadaan sekalipun. Hutan adalah geografi yang boleh membunuh kita sebilang masa. Kalau ia pun kita ditakdirkan akan bertemu malaikat Israel dalam hutan, biarlah di hujung nyawa kita bertauhid pada Allah dengan ucapan ataupun kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah.